Okay guys, sebelum aku tunjuk kat korang antara dua model yang baru saja launching tadi, aku nak selitkan sikit. Aveta juga dia ada, bukan launching lah, dia ada upgrade dia punya Vanguard version 2 dia, iaitu upgrade yang terbaru. 10 feature yang dia baru upgrade, iaitu korang boleh tengok dekat depan ni, video aku ni, nampak ni. Ada 10 feature yang dia upgrade. Dia kira macam facelift lah. Dan apa yang menariknya sebenarnya, antara 10 upgrade yang dia upgrade dekat Vanguard version 2 ni, sebenarnya bukan Aveta yang nak upgrade ikut suka diorang. Sebenarnya apa yang upgrade ni adalah daripada feedback dan juga keluhan-keluhan yang telah diorang ambil daripada pengguna-pengguna Vanguard sendiri. Apa yang pengguna nak naik taraf, so dia apply terus dalam version 2 punya motor ni lah, which is bagus lah. Maknanya senang cakap, Aveta ni dia tidak shock sendiri, dia bagi feature upgrade yang memang user sendiri nak. Tu bagi aku sangat penting lah dalam menaik tarafkan sesebuah motosikal tu ni nampak tu, walaupun baru setahun dalam market dia dah upgrade facelift version 2 sangat cepat dan sangat bagus lah bagi aku. Antaranya yang boleh nampak dia dengan mata kasar adalah cover exhaust baru, casing kulit enjin baru, which is kalau lama tak silap aku kena buka casing kot untuk servis minyak hitam, dan untuk yang baru ni korang tak perlu buka casing minyak hitam, korang boleh capai je penutup kat sini sahaja. Touchscreen TFT, dan juga yang ini yang main tempat pijak footrest, passenger belakang yang baru. Ni yang boleh nampak lah, electronic windshield ni salah satu feature yang dia tambah juga. So lain-lain tu korang boleh search sendirilah, macam aku tunjuk ni kan. So let's go, kita pergi tengok motor yang bakal di launching oleh pihak Aveta. Let's go guys. Okay guys, so inilah dia skuter yang bagi aku antara paling hampir sama dia punya design dia dengan Vespa LX150 kalau tak silap aku. Korang tengok depan ni dulu. Sama kan, tu sebiji dapat pula windshield macam ni kan. Harga dia, ini dia harga dia 6998. Ini dia punya spek dia, korang boleh tengok lah, tengok ni. Dia 125cc, air cool, term dia digunakan Bosch EFI. Dia tak ada radiator lah, dia cuma air cool biasa saja, macam korang boleh tengok ni, nampak ni air cool biasa, tak ada ABS. ABS tak ada, traction control tak ada, hanya basic je. Tapi bagi aku yang bestnya, tengok ni, walaupun dia rupa retro modern, korang boleh tengok meter dia LCD yang ada color guys ni, ada color nampak tu. Dan yang paling menarik sekali untuk model ni, dia punya tangki dia 6 liter geng, 6 liter. Maknanya untuk 125cc, kalau 6 liter ni bagi aku memang cukup besar untuk kategori 125cc. Kalau korang tengok dalam market sekarang, untuk skuter 125cc biasanya 4.2, 4.5, 4.6 liter sahaja. Jarang nak jumpa 5 liter. Tapi untuk ni dia datang 6 liter geng. Nampak ni, 6 liter, tengok tu. Memang besar. Dan dia punya sistem dia pula Bosch EFI, which is aku rasa semua orang tahu Bosch EFI ni memang terkenal juga dengan fuel consumption yang sangat bagus lah untuk sesebuah motosikal. Dia depan dan belakang 12 inci, bukan 14 geng 12 inci. Aku rasa 12 inci ni okey lah, jangan 10 inci lah. Kalau 10 inci tu biasanya terantuk sikit, kalau bonggol tu memang terantuk lah. Dia pakai satu monoshock absorber sebelah sini, korang tengok satu je. Untuk ruang dalam dia, helmet, kalau helmet steng mungkin muat kot, tapi kalau helmet half face biasa macam ARC tak muat geng tak muat. Jom kita tengok model satu lagi yang lebih menarik, yang aku lagi excited nak tunjuk kat korang. Jom, let's go. Okay guys, so ni lah dia Viper 180 yang aku excited nak tunjuk kat korang tu. So dengan tanda harga RM8,988, apa yang korang dapat? Sebab harga dia ni hampir sama dengan NMAX 155, dan juga model yang siapa nama tu, satu lagi tu yang 150 punya skuter tu, Vario 160. Dia tak jauh beza tau antara ketiga-tiga model yang dia punya lawan dia. Tapi dengan harga RM8,988, korang dapat enjin yang lebih besar kan. Kalau korang ambil ni, dia 174cc. Dan apa yang paling menariknya, yang korang dapat adalah tengok ni, meter TFT. Bukan sekadar TFT geng, dia juga touchscreen geng. Sini aku tunjuk demo sikit korang. Nampak tu? Dekat dalam ni pun korang boleh on off traction control, korang boleh adjust ABS korang, nak on off semua korang boleh adjust di dalam screen ni saja. Dan juga ada tire monitoring pressure system, nampak tu?
So bagi aku untuk RM8,988 korang dapat jajan spek yang agak canggih dan agak latest, bagi aku sangat berbaloi lah. Tahniah lah Avita kerana memberi satu motosikal yang agak canggih dengan tanda harga yang agak mampu milik kalau tanya aku. Tengok dia punya lampu dia depan belakang signal semua LED DRL. Tapi exhaust ni kalau tengok macam family gang macam Vario 160 punya exhaust. So boleh jadi enjin dia asas daripada Honda mungkin, tak tahu. Dan lupa aku nak mention korang juga, dia juga keyless dan juga dia juga ada front dashcam depan sahaja, dan dia punya ABS adalah dual channel ABS depan dan juga belakang. Dia pakai monoshock double bukan single, double kiri dan kanan. Dan yang paling best sekali motor ni, dia punya tangki minyak 10.5 liter geng 10.5 liter, dan agak 10.5 liter tu sebenarnya agak besar untuk bawah 200cc. Kerana sebab apa aku kata macam tu, sebab mostly untuk 10 liter ni biasanya tangki 250 geng, dia tangki 250. Tapi bila 10.5 liter berada di bawah 200cc punya enjin, punya skuter, korang boleh extend dan boleh isi, boleh jalan lebih jauh lah kalau tanya aku. So inilah dia color, antara color favorite aku lah. That's why aku review color ni. Dia nampak lebih clean, lebih solid, lebih tajam. Tengok depan dia, memang betul-betul potong aerodynamic geng. So player NMAX 155, player Modena 150, player Vario 160 macam ni korang punya saingan terbaru korang ni. Kalau tanya aku, ini cukup-cukup baloi geng. Jom kita tengok bawah seat dia, tengok. Okey, untuk bawah seat dia pula, aku sebenarnya agak was-was tau. Sebab kalau tengok dalam video, dia nampak macam besar. Tapi kalau tengok depan-depan, kalau nak muat satu helmet ARC, sebenarnya macam tak berapa lepas dia punya. Sebab dia nampak macam agak tinggi sikit dia punya surface dia. Tapi kalau korang beli barang grocery, memang korang boleh isi banyak gila lah barang sebab dia memang besar sangat sampai ke belakangnya. Ni dah macam Seng-Seng 250 punya storage bawah seat ni, memang sangat besar. So kalau barang-barang dapur tu tak ada masalah. Helmet lah aku was-was sikit. tak boleh nak cakap sebab helmet tadi nak try. Okey, untuk keyless dia pula, korang tak perlu tekan kat kunci korang hanya perlu tekan kat sini saja. Maknanya kunci keyless korang tu sentiasa dalam poket, tidak perlu keluarkan pun. Macam setengah model korang kena keluarkan keyless korang dalam poket, korang kena picture kat situ dulu, baru korang boleh on di motor ni. Baru dia punya TFT ni memang cantik gila geng, dan besar geng, bukan kecil geng, besar gila tu, nampak tu. Ini antara pilihan warna yang lain lah untuk Viper 180 tadi. Macam tadi korang boleh tengok color putih kan, aku tunjuk kan. Ini color dia, color midnight black, dan juga yang ini dia color grey. Dia dalam video ni nampak macam hitam, tapi sebenarnya dia color grey. So 3 variant color lah yang korang boleh dapat untuk Viper 180 ni. Kalau tanya aku, memang berbaloi dengan harganya, dan menjadi was-was lah sama ada nak ambil Vario ke NMAX ke. Memang was-was geng. Ini memang spek dia, harga dia memang cukup-cukup meleleh Helio ni kalau tanya aku ni. So sampai sini sajalah video untuk kali ini. Ini dah ada sedikit sebanyak walkaround yang aku boleh tunjuk kat korang dekat Avita punya launching. Agak menarik, dan tahniah sekali lagi untuk pihak Avita kerana membawa masuk model motor yang bagi aku agak mampu milik dengan teknologi yang tidak ketinggalan lah. So tahniah, dan terus maju ke hadapan dan bawa lagi model yang best-best dengan harga yang lebih menarik. So itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum.